Hello guys, Assalamualaikum. So, tajuk hari ni kita akan bincangkan, aku cerahkan kenapa Beza laris di pasaran sampai sekarang. So, firstly, harganya mampu milik dan keretanya sangat praktikal. Kenapa aku cakap kereta ni mampu milik? Kereta ni starting price harga tak silap aku 36,000 dan paling tinggi the highest spec tak silap aku dalam 52,000 gitu. So monthly kalau plus minus, kalau ikat 9 tahun lah, lebih kurang lah 500 plus minus. Okay, so aku rasa sekarang kalau orang baru kerja, kalau kau nak jimat dia punya cost semua, aku rasa 500 per month aku rasa okay. Tak ada rasa berat sangat lah untuk 9 tahun. So yang kedua iaitu praktikal. Sebab apa aku cakap kereta ni praktikal? Sebab apa? Kereta ni dia bonnet belakang sangatlah luas, hampir 508 liter. So kalau korang nak balik kampung ke, kau nak buat hailing ke, so kalau kau nak punggah barang tu, aku rasa tak ada masalah kot. Tak ada. Okey, yang kedua itu ialah kereta ni sangat jimat minyak. Sebab sekitar minyak 22 km per liter. So kereta ni sangat jimat minyak. Yang ketiga iaitu kos selenggara dia. Kau nak bela dia, kau nak jaga dia, aku rasa harga dia tak mahal. Kalau korang pun tahu Pro 2 ni dia punya maintenance, dia punya spare part dikategorikan murah. Bukan sangat murah tapi murah. Contohlah, aku bagi satu oil filter. Kalau spare part original Pro 2 tak silap aku lebih kurang 12 ke 16 ringgit. Kalau OEM, kalau kau beli brand Bosch ke apa, tak silap aku 6 ke 10 ringgit dia oil filter lah. Kereta ni dan sangat lasak. Enjin dia sangat lasak. Sebab aku rasa sangat lasak sebab apa? Kau pun dah tahu performance kereta Toyota, branding kereta Toyota ni sangat, kalau mileage sampai terasa 300,000 pun, kalau korang jaga tukar minyak hitam, jaga kereta tu, maintain kereta, aku rasa tak ada masalah kot. Lebih 300,000 km, aku rasa kereta tu sangat tip top lah. Yang terakhir iaitu dia punya resale value, dan ini adalah kereta pilihan utama pemandu e-hailing. Sebab kenapa aku cakap kereta ni? Yalah, macam aku cerita yang kedua tu, practicality tu. Sebab bonnet dia sangat luas. So aku fikir kalau buat e-hailing aku sangat bagus lah. Tak perlu nak extra bonnet lagi ke, sebab bonnet pun dah cukup luas untuk kalau kau punggah barang customer korang, tak ada masalah. Dan resale value ni tak rugikan korang lah. Sebab kalau kau beli sekarang untuk lagi 3 tahun akan datang, 3 ke 4 tahun, aku rasa kereta value dia takkan jatuh sangat. Sebab apa? Kereta ni adalah kereta permintaan ramai.